Bayangkan korang berdiri selama 12 tahun dan tak duduk langsung. Assalamualaikum, hai korang. So, malam tadi masa Insta scroll TikTok kan, tiba-tiba terlalu tau. Ada satu video ni, seorang lelaki di India. Macam yang korang tengok gambar dekat belakang ni kan. Lelaki ni telah berdiri selama 12 tahun dan tanpa duduk langsung. Korang rasa kenapa dia sanggup buat macam tu? So, dekat India, ada seorang lelaki Hindu yang dikenali sebagai Standing Baba. Dia telah membuat nazar untuk terus berdiri selama 12 tahun sebagai sebahagian daripada amalan spiritualnya. Sepanjang tempoh tu, dia tak duduk macam kita manusia biasa ni tau. Malah ketika dia tidur, dia menggunakan sokongan khas untuk membolehkan badannya berehat dalam keadaan berdiri macam ni. Hari demi hari bertukar menjadi tahun, kaki dia kalau korang boleh nampak ni, dia mula membengkak akibat terlalu lama menanggung berat badan. Namun dia tetap meneruskan nazar dia kerana dia percaya pengorbanan dia tu akan membuktikan kesetiaannya kepada Dewa Mahadev. Ramai yang kagum tau dengan apa yang Standing Baba ni buat. Namun ramai juga yang menganggap ianya adalah satu perkara yang mustahil. Persoalannya sekarang ni, sanggup ke seseorang mengorbankan keselesaan hidupnya selama 1 dekad lebih hanya kerana kepercayaan yang dipegang? Walaupun tiada bukti bahawa pemuda ni benar-benar bertemu Dewa Mahadev tu, kisah ni tetap menjadi antara satu amalan spiritual paling ekstrim yang pernah direkodkan. So, korang rasa, kalau korang pula kan, berapa lama yang korang rasa korang mampu berdiri tanpa duduk? Cuba korang komen kat bawah.